Baiklah, hari kedua Karnival Jom Heboh Segulai Sejalai Sarawak terus dibanjiri pengunjung yang merindui kehadiran karnival keluarga terbesar itu di Bumi Kenyalang. Bukan sahaja pelbagai aktiviti riadah keluarga dan hiburan disediakan, karnival itu juga menjadi medan memperkasa jenama dan usahawan tempatan. Dan untuk berkongsi perkembangannya, kita terus bersama Fatin Hamimah Yusof. Fatin, apa lagi yang menarik boleh anda kongsikan? Terima kasih Muhammad di Seri Pentas. Seperti mana yang anda tahu, hari kedua di Karnival Jom Heboh di dataran perayaan Petrajaya Kuching ini pelbagai reruai yang disediakan dan juga penglibatan lebih 130 usahawan-usahawan tempatan. Yang menariknya, hari ini kita nak bersama dengan salah seorang daripada usahawan yang kita lihat di setiap Karnival Jom Heboh ada kelibat beliau. Kita nak bawakan Erika Baiduri Abdul Rashid atau semua mesra lebih dikenali sebagai Madam Mu, seorang pengasas Noah Health and Beauty. Apa khabar Madam Mu? Baik. Okey, kita melihat di Johor selesai, di Kelantan selesai dan Sarawak pula. Madam Mu, melihat kepada sambutan daripada orang Sarawak ni bagaimana? Okey, seperti yang kita jangka, memang Sarawak sangat happening. Mereka sangat supportive. Even daripada semalam kita sampai, Noah dekat booth kita non-stop berpusu-pusu. Sebab apa? Sebab lagi satu, Noah kita banyak sangat promosi yang kita buat dan juga free gift yang kita sediakan di sini. Ruginya kalau orang Sarawak tak datang, ya. And then yang bestnya, hadiah-hadiah menarik menanti orang Sarawak. Tapi memang happening lah. Madam Mu sangat happy bila kita datang dekat sini. Memang daripada awal kita jangka Sarawak memang happening. Rugilah kalau siapa yang tak singgah di booth Noah kan. Dan saya nak tanya juga kepada Madam Mu, melihat kepada Karnival Jom Heboh ini menjadi platform antara usahawan untuk memperkasakan lagi produk-produk mereka. Bagaimana pendapat Madam Mu sendiri? Okey, Noah kita ada usahawan di seluruh negeri, memang ramai. Dan saya rasa Jom Heboh merupakan satu platform yang sangat baik. Waktu ni lah kalau Madam Mu nak engage, nak connect, nak berjumpa, even bukan dengan usahawan sahaja, dengan customer pengguna Noah, inilah masanya. So, I memang memilih Jom Heboh sebagai satu platform untuk connect dan engage dengan usahawan kita lah. Dan untuk penonton Buletin 130 yang mana nak tahu antara promosi-promosi daripada Noah sendiri. Okey, promosi di mana hari ni kita ada potongan harga yang sangat istimewa, ya, khas untuk warga Sarawak. So, rugi kalau tak datang. So, datang beramai-ramai. Hari ni saja khas, ya, untuk Jom Heboh kali ni kita bawakan promosi yang orang kata hilang akal lah. Terima kasih Madam Mu kerana bersama dengan Buletin 130 dan terima kasih juga kita harapkan kepada semua orang Sarawak yang mana musuh belum lagi sampai tu, ayo kita ramai dan meriahkan di Karnival Jom Heboh di Sarawak. Saya kira setakat itu sahaja. Kita akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali bersama Muhammad di Seri Pentas. Sementara itu, reruai Kelab Media Prima di Karnival Jom Heboh di Kuching antara reruai yang mendapat sambutan menggalakkan daripada pengunjung sejak semalam. Tumpuan pastikan pelbagai cenderamata eksklusif rangkaian TV Media Prima. Malah pengunjung boleh mendapatkan barangan edisi khas kelab yang hanya ditawarkan untuk warga Bumi Kenyalang. Okey, kebiasaannya kami di setiap lokasi kami menyediakan collection item ataupun limited edition barangan. Umpama dengan negeri lain kita ada, dan di Sarawak kita ada 3 helai baju yang tak akan dijual lagi dah di mana-mana lokasi kecuali Kuching, Sarawak. So saya rasa satu barangan yang perlu dimiliki oleh setiap warga Sarawak. Lebih 1,000 cenderamata percuma turut diagihkan Kelab Media Prima kepada pengunjung sepanjang 3 hari karnival berkenaan.